Apakah hukum zakat fitrah melalui online? Tidakkah zakat fitrah itu kena ada akad bayar amil zakat? Mohon pencerahan. Bagus. Dia kata kalau bayar zakat fitrah kan kena kata, aku bayar zakat fitrah atas diriku yang wajib dan juga anak-anakku dan isteriku kerana Allah. Waktu kami kata saya terimalah zakat fitrah daripada Tuhan hamba sebanyak ini. Salah tu. Yang sebetulnya tak wajib lapar. Okey, tak wajib lapar. Yang wajib niat. Kita nak bayar zakat fitrah, kita seorang 10 riyal, contoh. Bini kita seorang 10 riyal, anak seorang 10 riyal, 30 bawa piti. Ulama kata bila kita ambil duit 30 riyal, bola kocek, bola gaga motor, bola poket belakang, kau andailah mana kita pisah dah 30 riyal nak bayar zakat, sah dah niat. Duduk dalam poket belakang seluar libah, zakat 30 riyal, dalam hati belang bawa motor, inilah zakat fitrah yang wajib atas diriku dan orang-orang di bawah tanggunganku atau anak isteriku. Sah. Paling afdal kita niat masa kita nak bayar, masa ambil duit tu, pegang nak Allah ke amil, paling afdal niat. Pegang inilah zakat fitrah yang wajib atasku dan anak isteriku. Itu paling afdal. Tapi masa kita pisah duit tu sah dah niat. Faham tak lagi? Tapi tak lapah dalam hati Allah sah. Yang kena lapah bukan fitrah, akad nikah. Nampak? Lama kata tu yang tukang akad nikah, aku nikahkan akad nikah wahai kelabu bin hijau dengan biru binti oren, mas kahwinnya RM800 tunai. Kita pun jawab jawab dah. Jawab bila? Jawab dalam hati, tidak sah. Ada pun fitrah dalam hati saja syarat. Okey, tapi kita lapah juga di mulut harus. Wajib salam dah. Dak wajib salam. Cuma kalau amil Allah tangan, jangan kita tak Allah tangan kerana mengaibkan orang. Maka wajib muliakan orang. Kita salam. Ini bukan syarat bayar zakat. Ini hanya atas dasar silaturahim saja. Okey? Pak ada dah orang bayar zakat fitrah. Siap lapah belaka dah. Dia dah ingat salam. Siapa di rumah kau nak mula mutu. Ambil mula beras. Ambil mula beras cak dacing waktu beg. Wih mula salam. Dia ingat ke akad nikah juga.